Hari ni Neman Zuhai pula mancing. Tapi ni rintik ni. Dia tengok mama dapat ikan hari tu besar, dia nak juga mancing. Air tu lagi nampak batang-batang ni. Batang-batang pupuk ni nampak. Dah ni. Alhamdulillah, dipanggilkan kawan makan yang besar. Apa ikan merah? Ikan terbiar merah ha? Ada? Intai. Intai lah, intai. Dekat dengan kolam tu. Dekat ni. Dekat ni kan. Kemelang kecil. Kita lepaslah kecil-kecil ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawan yang besar-besar makan. Ada tiap. Okey. Jom. Besar Zuhai, boleh? Ha. Wah, Alhamdulillah. Ni tilapia kan? Oh, Alhamdulillah. Besar ni. Dah letak dalam bekas terus. Letak je dia dalam bekas bagi papa ni. Zai. Sana. Sini papa ni. Atas rumput. Terumput. Nisa. Wow, ini Zuhair. Uish, telan ya Zai. Kena ambil tu. Ni, tak ambil. Tu bekas tu. Saya kuning. Kecil tu kan? Kecil, lepaslah balik. Comel ni. Comel betul. Duk. Dapat besar. Oh, Alhamdulillah. Zuhai. Sekejap boleh tiba. Cuba bawa ke tepi. Pisau yang terlepas. Mungkin mu tak? Sekejap. Duduk sini. Alhamdulillah. Bismillah. Mesti duduk. Itulah masa mama nak mancing tadi. Pisau tersangkut. Elok dapat seekor. Situ je. Dah Zai? Bisa masuk?
Ya. Sekejap. Ni Zuhai ni last. Nak tarik. Sebelah ekor. Tak ada. Habis. Dia habis dah umpan. Okay, Alhamdulillah selesai untuk hari ini. Alhamdulillah selesai mancing hari ni. Dapatlah tilapia. Dia dalam 10 ke 11 ekor. Okay, bye-bye. Yang besar ni Zuhai punya ni. So, ni. Yang Pilih yang Zuhai kecil-kecil. Tak ada nak ambil. Susah nak siap.